Tepuk sikit. Di mana wheelchair ni nanti kita nak bagi surprise kepada orang ataupun kita panggil delivery surprise. So kita nak tengok macam mana hasil dia nanti. Kita nak hias-hias sikit, nak tambah belon, ribbon semua. Tengok video seterusnya. Okey, sekarang ni kita telah pun siap hias wheelchair ni, di mana kita akan hantar wheelchair ni dekat sekolah dekat Pasir Puteh. Jadi kita akan surprisekan orang tu nanti. Jadi nak tengok macam mana, kita tengok video ni sampai habis. Okay guys, alhamdulillah kita telah pun sampai di SMK Padang Pak Ahmad untuk buat surprise delivery wheelchair. So jom kita tengok proses surprise kita. Assalamualaikum. Cikgu Fauzia ke? Oh, saya nak masuk boleh ke? Boleh buka kasut ke? Masuk je. Oh, masuk je. Okey, cikgu, saya daripada American Pharmacy. Ada nak bagi penghantaran kat cikgu sikit. Okey, so kita nak hantar ni cikgu dulu. Cikgu baca dulu. Aku sayang sampai mati, segenap hati ini rasaku membahana, getarkan jiwa. Aku sayang sampai mati, segenap jiwa ini. Biarlah ku buktikan janji hatiku. Nah, tepuk sikit. Ni ada bunga. Ya. Okey, daripada adik-beradik cikgu lah. Okey, okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, tanpa terkejut, tak sangka-sangka pula. Okey, adik saya Puan Hasnah binti Zakaria. Terima kasih banyak-banyak semua adik-beradik saya 11 orang semua. Terima kasih banyak-banyak sebab bagi ni kira wheelchair elektrik. Dia bagi tahu saya cikgu tengah cari wheelchair elektrik sekarang gitu. So dia pun adik-beradik je. Dia belikan untuk cikgu. Ya, okey, jadi terima kasih. Adik-beradik kan? Ya. Oh ya. Terima kasih banyak-banyak. Baru dah tengah nak sebut-sebut. Baru tengah sebut-sebut. Alhamdulillah rezeki cikgu. So terima kasih cikgu. Saya harap cikgu sukalah. Mana perasaan? Sangat terharu, sangat terkejut. Tak sangka-sangka pula. So alhamdulillah berjaya lah. Kita buat surprise ni. Ya. Ni pun kita ada kontak dengan Ustazah Nuraini. Dia yang bagi tahu kita. Sayang sampai mati, segenap hati ini rasaku membahana, getarkan jiwa. Aku sayang sampai mati, segenap jiwa ini. Biarlah ku buktikan janji hatiku. Terima kasih iMedical. Okay, jadi alhamdulillah selesai kita punya surprise delivery kita. Jadi kepada anda semua di luar sana, kalau nak buat surprise juga untuk ahli keluarga ke, mak ayah ke, nenek ke, atuk ke, siapa-siapa saja, boleh datang di mana? Di iMedical Pharmacy, pusat rehab terbesar di Kelantan, sentiasa bersama anda. Sol. Lihat
hati